Maafkan saya bang, cadangan saya baik turunkan harga supaya kena dengan harga lokal. Minded orang, kalau harga lebih kurang baik makan KFC dengan McD, facilities lebih selesa. Okey, saya setuju. Saya setuju facilities KFC lebih selesa dengan McD lebih selesa. Tapi saya tak setuju harga lebih kurang daripada KFC, sebabnya kita punya harga lebih tinggi daripada KFC dengan McDonald. Tahu tak kenapa dia lebih tinggi daripada McDonald? Yang pertama, ada nak pergi haji balik hari. Yang kedua, tahu tak sebab apa? Okey. Dan nak copet kaya. Yang ketiga ni penting. Ini yang betul-betul. Yang ketiga, sebab kau tak ada duit. Okay. Ni serius. Tak, dan gurau. Dan kan gurau. Ni siapa ni? Dan gurau kan? Okay. Sebenarnya, kenapa harga kita lebih tinggi dengan McDonald kan? Sebenarnya, bila korang bandingkan harga lokal dengan McDonald, sebenarnya korang kena bandingkan kualiti burger tu juga. Kau kena bandingkan kualiti produk dengan kualiti brand-brand lain. Dia contohnya macam kau beli kereta Proton, lepas tu kau bandingkan dengan Porsche. Tapi kau cuma bandingkan harga, tapi kau tak bandingkan kualiti Porsche dengan kualiti Proton. Itu yang masalah. Dalam kita punya case juga, korang cuma bandingkan harga, tapi korang tak pernah study pun tentang apa beza burger Norano dengan burger fast food international. Korang tak pernah study. Sebab benda ni sangat susah untuk di study. Sebab comparison akan pergi kepada nombor. Kalau mahal murah dia akan pergi kepada nombor. Dia tak akan pergi kepada quality produk. Jadi kita dekat Norano ni, kita tak bersaing dari segi harga. Kita bersaing dari segi produk, quality produk. Kan? Dari segi produk kita punya quality, Aaron tak boleh nak cerita detail sebab benda tu adalah benda technical yang tak ramai orang tahu. Tapi Dan berani cakap, bila korang makan, korang akan dapat bezakan apa bezanya Norano punya dengan brand lain. Burger dia, dari segi burger, kau jangan compare harga. Kalau compare harga tak jadi. Memang takkan jadi kalau compare harga. Memang kita akan kalah habisnya. Kita kalah 10-0. Jadi bila Dan dah tahu kalah 10-0, buat apa Dan nak pergi ke situ? Jadi kita cuba untuk fight dari segi quality produk. Jadi kalau kau nak tahu kualiti produk dia macam mana, tak ada cara lain. Dia mesti melalui lidah dengan tokak. Jadi korang kena datang, try dulu. Try makan Moktet. Lepas tu kau try kan, Moktet tu dia compare dengan siapa? Dengan brand mana? Kau nak compare dengan Whopper boleh, kau nak compare dengan Big Mac boleh, tak ada masalah. Kau compare kan. Lepas tu kalau kau compare kan, baru kau pergi kepada harga. Tapi sebenarnya bila kau dah compare kan burger Moktet dengan burger-burger brand lain, kau akan nampak beza dia sendiri. Tapi kalau kau mindset kau comparison mesti daripada nombor, daripada harga, Dan tak boleh buat apa orang. Maknanya Dan tak boleh buat apa orang. Maknanya korang bukan target market. Itu je. Tapi kalau korang nak yang quality, nak cerita tentang quality kan, kepuasan, cantik, welcome. Boleh Okay. Serius gurau. Okay, gurau. Dia yang betul sebenarnya nak pergi haji.